Sebelum ni, bila aku sebut berkenaan dengan pertunangan, PN, BN ni punyalah ramai marah dekat aku. Tapi betul lah kan, dekat Negeri Sembilan baru bertunang, elok-elok kan, cakap pasal penyatuan ummah apa semua, tiba-tiba dekat Melaka lain pula cerita dia. Berebut, berbalah, tak nak tolak ansur dan sebagainya. Orang AMDA, kamu janganlah anggap PAS ni macam Pak Sanggup. PAS bukan Pak Sanggup. Saya ahli PAS, saya bukan Pak Sanggup. Buat apa kita nak jadi Pak Sanggup Wak Zahid tu pula? Dan macam biasalah, orang baru PAS ni, dia akan bersuara, dia akan berbunyi lah. Kan? Sebab dia nak capai dia punya KPI tu. Nak nampak dia yang terpaling. Nak menjaga hak PAS itu sendiri kan. Dan dia macam biasa, dia akan keluar balik umdap tu. Macam biasa guys, kan, waktu duduk di Negeri Sembilan tarik balik apa semua kan. Tapi hari ni bila nak bergaduh balik sebab kuasa, sebab masing-masing rasa ada kekuatan, dia muncul balik dah umdap tu. Bayangkan korang lah, kalau mereka ini bertembung dalam PRN dekat Melaka, sudah pasti nama DAP juga yang akan mereka petik. Samalah dekat Negeri Sembilan tu. Cuma beza dia apa? Bezanya sebelum ini betul-betul guna nama DAP nak jatuhkan PH. Kononnya mereka ini penyatuan ummah. Tapi lepas ni mungkin PN akan guna modal DAP untuk attack Parti Melayu, UMNO, Barisan Nasional ni. Sebab itulah sebelum ni aku duk tanya, korang tak jemu ke dengan modal macam tu? Tak jemu ke? Contoh, dekat Negeri Sembilan macam mana? Duk guna modal tu, tapi bila mereka menang, apa pengumuman awal yang kita dengar? Kemungkinan kita akan wujudkan jawatan timbalan Esko. Adakah itu baik untuk rakyat? Tidak pun. Kalau korang yang tak faham lagi cerita macam ni, cerita dia. BN ni, dia kata dia ada 21 kursi dekat sana dan dia kuat. So, 21 kursi ini tidak akan diberikan kepada sesiapa ataupun parti mana-mana untuk dipertandingkan. Dia kekal nak bertanding untuk 21 kursi ni. PAS pula, dia kata dekat Negeri Melaka tu, PAS ada 2 kerusi parlimen. Yang mana PAS itu kuat. Masing-masing bertembung kerana ada kekuatan. Kalau kita tengok berbeza sebelum ini dekat Johor tu, PAS tahu dia akan kalah. Dan buktinya Perikatan Nasional hilang deposit banyak tempat dekat situ. Dan dekat Negeri Sembilan pun sebelum ni, PAS ni ada sekitar 3 orang saja. So dia tahu kat situ kekuatan ada pada BN. Dia rela bagi sokongan supaya pengundi BN ni dapat undi dia. So dia dapatlah banyak kursi. Tapi berbeza dekat Negeri Melaka ni, yang mana masing-masing merasakan mereka ada kekuatan. Dan korang faham sendirilah guys, kalau dah bertembung macam ni, bermakna istilah penyatuan ummah itu tidak lagi relevan sebenarnya. Tu sebelum ni aku bayangkan, aku akan nampak pertelingkahan dan perebutan mereka itu bila berlangsung PRN di 4 negeri SG4 ni. Rupa-rupanya benda tu jadi lebih awal. Dekat PRN Melaka pun dah nampak bibit-bibit perpecahan tu. Inilah masalahnya kan. Masa mereka ni nak kuasa tu dah tak fikir dah. Melayu ke, Islam ke, penyatuan ummah ke, tak fikir dah. Yang penting kuasa. Yang penting aku kena kekalkan kuasa aku ni. Tak kira lah aku perlu berlawan dengan Parti Melayu pun. Apa susah? Ujung-ujung tungganglah nama DAP. Betul tak? Seolah-olah semua tu salah DAP. Mereka berbaik pun salah DAP. Mereka berbualah pun salah DAP. Jam kepala otak kita ni. Assalamualaikum.